Baik guys, kenapa publicity ni dibuat? Kenapa publicity ni dibuat? Wayang. Ini perjalanan cerita. Perjalanan cerita. Belum start lagi ni. Belum start. Tapi kena drumming cerita. Marketing, itu pasal dia orang pakai artis. Itu pasal dia pakai artis, dia pakai influencer. Sebab marketing, untuk marketing. But, now ni, ramai yang membantah. Betul tak? Ramai yang tak sokong, ramai yang tak setuju. Ditambah pula dengan brother tu lah pasal minyak pun kena condemn dah. Ha? And then pasal si Rahmat telanjang ni pula. Cerita macam gini, orang dah mula dah. But guys, dia orang perlukan sokongan. Yes, dia orang perlu sokongan. Macam dululah. Kau lupa ke? Kau orang lupa ke? Masa ramai orang dah mula bercakap pasal sumut ni, tiba-tiba keluar Brigade 8200. Kau orang lupa ke? Ingat balik. Kan ramai dah. Antaranya selah yang cakap, ini semua tak betul lah, ni apa semua. Sebab kita bila non-kunyit, dengar bukan pasal korang ni. Pasal non-kunyit. Jadi bila pasal non-kunyit ni, problem lah. Terus keluar Brigade 8200. Siapa tak sokong sumut, Brigade 8200. Betul tak? Betul tak? Sekarang ni pun dah ada dah. Bila kata tak sokong sumut je, oh ni tentera Israel. Cyber. Tentera cyber. Dibayar oleh Israel. Kepala bapak korang. Dan benda ni akan berlaku lagi ni. Benda ni akan berlaku lagi ni. Kita tengok. Akan berlaku lagi. Keluar cerita Brigade 8200 tentera cyber yang ni lah, kita lah dituduh. Dekat mana? Dekat Malaysia. Akan ada lagi guys. Mungkin kali ni pakai 8200 ataupun dia tukar pula. Pakai 9200. Tak tahu. Pakai nombor berapa tak tahu. Tetapi cerita ni akan keluar nanti supaya mana-mana tak sokong, oh ni tentera cyber Israel. Inilah yang cyber. Dia nak bagi kita bergaduh. Bagi kita ni bergaduh. Supaya siapa pun kena sokong semua. Ni perangai-perangai setan ni. Sebab non-kunyit. Betul tu dah berlaku dah. Dia akan berlaku lagi guys. Dia akan buat lagi. Dia akan berlaku guys. Dan ramai yang tak sokong Kalau dia jalan dengan cerita Brigade 8200 sekali lagi, pun orang susah nak makan lah. Ini saya punya pendapat lah. Terpulang lah pada korang. Orang tak makan dah. Sebab itu hari orang dah tahu dah. Rupanya, mana ada guys. Tentera cyber mana? Orang tak setuju bagi pendapat. Rakyat bagi pendapat. Takkanlah tentera Israel. Walau otak kau. Mana macam Sazi ni hari-hari cakap pasal penyatuan orang Melayu, lawan non kunyit. Tiba-tiba, oh ni tentera Brigade 8200. Bodoh. So cerita ni tak elak. So orang tak sokong. Orang tak kisah apa semua. Sebab dia orang dah buat marketing dah. Marketing dah buat dah. So macam mana nak dapatkan sokongan daripada rakyat? Macam mana nak dapatkan sokongan daripada rakyat? Bermakna mestilah ada false flag. Mestilah buat satu marketing baru yang rakyat akan sokong. Ini saya punya pendapat lah. Dia ni dalam satu cerita ni. Ini benda ni ada. Ini playbook CIA punya playbook kan. Playbook CIA. Playbook. Akan ada yang dikorbankan. Tak mustahil. Akan ada yang dikorbankan supaya apa? Bila kita tak sokong. Tak sokong, orang dah nampak dah. Orang dah tahu dah. Jadi, terpaksalah. Ada yang dikorbankan. Supaya rakyat ni, oleh kerana ada yang terkorban, maka kena sokong. Dia automatik. Walaupun kita tahu, tetapi, dah matilah bro. So, bila orang cakap pun, kau ni apalah, sampai orang dah mati pun takkan kau nak cakap wayang lagi. Yes. Sebab rakyat kan, betul lah bro, ni sampai dah mati, takkanlah nak kata wayang lagi apa semua. Sebab apa saya cakap macam ni? Mungkin ramai orang tak tahu. But ni bukan wayang. Insiden ni bukan wayang. Insiden ni betul-betul berlaku. Seantara orang yang hadir suatu misi kemanusiaan di Mogadishu, Somalia. Sepergi.
dengan media. Masa tu anjur Datuk Sri Azhir Rahim, Kelab Putera Satu Malaysia. Kalau siapa ingat. Kelab Putera Satu Malaysia menganjurkan misi kemanusiaan di Mogadishu, Somalia. Tempat perang, guys. So, hari last tu, bukan hari last lah, nak balik sebenarnya. Hari yang dah sembuh dah berapa hari kan. Arwah ni, lupa nama dia lah. Arwah ni, satu truk dengan kita, satu lori. Dalam lori tu dengan sekali lah. Lepas tu, sampai dekat hotel kita orang, sebab dia orang wartawan media utama, TV3. So, dia orang duduk hotel dekat airport. Sebab internet. Internet tu airport kuat, jadi dia orang kena duduk hotel di dekat airport. So, lepas naik satu truk dengan ni, turun dekat hotel so, dia sambung naik kereta. Balik ke hotel dia. Dalam perjalanan, dia telah ditembak. Seorang cedera parah, seorang meninggal dunia. Sebelum itu, orang Malaysia tak ambil pok pun. Sebab, UMNO satu kan. Lagi tu orang Malaysia, kau tahu lah rakyat Malaysia ni kan. Bukan tak sokong tau. Tak ambil pok sangat lah. Tak ambil kisah sangat lah. Sebab ini bukan lakonan. Ini benda betul-betul berlaku. Tetapi oleh kerana seorang wartawan telah meninggal dunia, rakyat Malaysia kena tembak, kecoh fokus kepada itu. Sehinggalah bila dibalik pun, dibalik macam viral lah, masing-masing. Itu bukan rancang tau. Itu bukan plan. Itu betul-betul berlaku yang mana, sedah study semua benda ni, sedah keluar masa tu, zaman blog, saya cerita benda ni. Macam mana konspirasi United Nation. Ni konspirasi kan? Sedah dedahkan semua dah. United Nation punya konspirasi. Sebab nak dapatkan peruntukan. Sebab tunjukkan kepada dunia, Mogadishu tak selamat. Jadi peruntukan masa tu, dia orang minta 2 bilion USD. Baik kita orang pergi, orang Malaysia ni, orang sambut kita orang. Jadi, nampak selamat lah. So, dia orang kata Mogadishu tak selamat. Rombongan Malaysia pergi, elok je. So, dia tembak tu adalah tembak macam nak tembak amaran lah. Tetapi dia tak sangka, kursi belakang tu, 2 orang duduk. So, arwah kena tembus lah. Siapa yang tembak? United Nation. Askar Burundi. Boleh pergi cari fakta ni. So, saya ada kat situ, saya ada kat kejadian tu. Saya ada. But, saya tengok lah. Jadi, bila berlaku macam gini pun, rakyat dah tak sokong lah. Ramai orang tak sokong. Ramai orang tak sokong. Kau boleh tengok. Saya tengok masing-masing emoji gelap banyak. Sekarang, beza dengan itu hari. Dia orang dah buat marketing gila-gila dah. Saya yakin tak jalan lah. So, untuk menjayakan rancangan mereka ni, tak mustahil lah. Sebab mengenali non kunyit, dia akan buat apa saja. Akan ada yang dikorbankan, sebab nak dapatkan sokongan daripada rakyat. Sebab, kalau tidak, tak ada apalah, tak ada faedah lah untuk mereka. Saya tak cakap semua yang pergi ni tahu bukan. Maksudnya, yang semangat ni ramai guys, yang semangat ni pergi bagus. Tapi watak-watak tertentu ni, sudah tunjuk kat korang lah. Ni semua orang non kunyit. Sebab cerita dia mudah je. Nama pun dah non kunyit penganjur. Itu tak cerita lagi pasal Greta Thunberg tu. Ya, Greta Thunberg. Kan semut ni kan, yang ni kan Greta Thunberg. Budak perempuan tu. Aktivis. Alam sekitar lah, aktivis. Climate change. Aktivis kepada LGBT juga. Dia LGBT. Itu New World Order tu. Itu New World Order tu. Itu budak New World Order. Budak New World Order. Greta Thunberg tu. Tak ramai orang faham New World Order. Itu budak dia. So, bila dia kau kena faham. Dia ada benda lain. Ada benda lain yang digerakkan. Nanti saya akan bukakan korang. Saya tengah study lagi ni. Sebab saya dah baca laporan, saya dah tengok kan. Kemana nak pergi ni. Sebab dia banyak negara ni katanya ni. Dia banyak negara ni. Plan dia orang. So, ginilah guys. Macam saya bagi tahu. Bukanlah saya nak bergaduh ke apa. Tak ada. Saya tak ada nak gaduh dengan korang. Tak ada sebab aku nak gaduh. Kan? Cuma nak ingatkan non kunyit. Bila Anwar Ibrahim gone case. Kau cerita lah apa pun. Kau jangan cakap. Kalau cerita kita nak buat kebaikan, ni negara ni sekarang ni telah dijajah. Perjanjian Anwar Trump, perjanjian pertahanan ni. Rakyat terseksa ni. Naik diesel sampai 4 kali naik ni. Barang-barang semua naik ni. Ni lagi teruk ni. Nak berjuang negara orang, negara sendiri dulu. Betul guys? Nak berjuang kita dulu.
negara kita ni. Lawan kezaliman di sini. Jadi saya harap ke depan ini, kalau ada keluar cerita pasal Brigade 8220 lagi ke, fikirlah. Jangan cepat sangat kita menuduh orang. Kalau keluar cerita lepas ni tiba-tiba, oh ni Brigade, come on lah guys, ada common sense lah. Jadi korang yang tahu ni pun sampai kepada lain. Bro, jangan masuk perangkap. Tak ada tentera cyber kat sini guys. Tak ada tentera Israel. Tentera cyber Israel kat sini tak ada. Tak ada guys. Kalau ada dah lama dah polis tangkap. Kamu lah takkanlah aku tak percaya dengan polis kita. Takkanlah aku tak percaya. Kalau betul wujud tentera cyber ni, dah lama kena tangkap. Apa yang takkanlah polis tak cakap. Betul tak? So janganlah mudah masuk perangkap. Fikir. Fikir dengan bijak. Dan apa yang penting saya nak bagi tahu. Orang Melayu kena bersatu. Orang Melayu kena bersatu. Orang yang sumut ini, yang nak pergi hantar bantuan dekat Gaza ni. Kenapa? Kerana rakyat Palestin. Kenapa sampai jadi macam ini? Sebab Israel lah. Tapi macam mana boleh tertubuhnya negara Israel 1948 lah? Kerana orang Palestin masa tu pun tak bersatu. So, kita ni, yang sedang berjuang mempertahankan tanah air ni, kunci dia pada penyatuan Melayu lah. Kita nak bantu Gaza, nak bantu Palestin, tapi kita ni, yang dah tergadai ni, masih tak nampak. So, kita kena fokus kepada penyatuan orang Melayu lah. Melayu ke? Jadi, pesan saya kepada semua yang pergi sumut ni, jaga diri, berfikir, apa saja arahan yang sampai, kena fikir. Jangan sembrono ikut. Siapa pun bagi arahan. Ingat yang pergi sumut ni, fikir. Arahan mesti kena fikir dulu. Betul tak betul? Sebab, this is non-kunyit guys. Non-kunyit. Okay. So, tu pasal sumut lah. Nanti kalau lagi saya buka soalan, nak tanya lagi, boleh tanya lagi. 12 lah. Ni,